Tadi aku pergi buang sampah yang ada dalam poket aku, dan aku terbuang sekali dengan mikrofon. Mikrofon tu dah lah mahal. Hai, Assalamualaikum semua. Jadi di video kali ni aku nak pergi berbuka puasa di KLCC. Dan sekarang aku berada di MRT dekat kawasan persiaran KLCC. Maaf kalau suara aku perlahan sikit. Aku harap boleh dengar dengan jelas. Guna mic ni. Dekat sini map dia. Dan ini adalah peta lokasi. Sekarang aku berada di MRT. Dan ini adalah kali pertama aku turun dekat stesen MRT persiaran KLCC ni. Jadi aku pun tak pasti macam mana nanti. Di situlah dia kena berjalan kaki sikit. Selepas je turun daripada MRT station, kita kena berjalan sedikit untuk, kenalah exercise sikit kan. Dan dekat sebelah kiri ni ada proses pembinaan satu bangunan. Katanya ini bakal menjadi mall untuk M Tower. Ya. Oh, dekat depan tu je. Dah sampai. Dekat je, tak jauh pun. Jadi sekarang betul-betul sedang menuju terus ke arah Masjid Asy-Syakirin untuk terus berbuka puasa. Tak adalah terus sebab belum masuk waktu kan. Jadi tak lah. Welcome to Petronas Podium Project. Podium. Okey, sekarang aku tak tahu nak ke mana sebenarnya. Sebab bagi aku lebih best datang naik motor sebab bebas. Bila datang naik motor bebas nak pergi ke mana je. Tapi bila kita naik MRT ataupun public transport ni, dia agak susah sikit sebab kita perlukan macam Grab dan lain-lain. Kali pertama aku nampak tempat ambil wuduk yang banyak macam ni. Ya, mestilah sebab dekat sini adalah tempat orang ramai. Jadi tempat ambil wuduk kenalah banyak. Dekat bahagian depan, aku pun tak tahu macam mana nak bergerak ke KLCC. Aku perlu ikut mana, aku tak pasti. Mungkin ikut taman. Oh, jalan jauh agak ah. Tapi memang pemandangan kat sini memang cantik. Jadi aku harap sangat aku dapat jalankan konten ini dengan baik, insya-Allah. Dan pemandangan dekat belakang ni memang sangat-sangat cantik. Boleh tengok. Aku perlu ambil 2-3 gambar untuk buat thumbnail. Dekat depan ni ada taman, sebelah masjid ni ada taman, dan taman ni aku rasa dia connect terus ke sana. Dan ya, ini kali pertama dan wow. Tengok ni. Katanya lah yang dekat belakang tadi tu katanya podium. Yang ini aku pula tak tahu apa. Itu aku tak tahu apa. Dia satu kawasan lapang, tak pasti apa. Wow, agak jauh juga. Dan aku rasa aku sekarang berada di KL Park, Kuala Lumpur Park, sebab aku betul-betul berada dekat tengah kawasan taman. Dan rupanya agak jauh juga ya nak pergi ke sana. Tengok tu. Agak jauh juga ya. Tak dekat, jauh. Macam mana aku nak buka kat sini? Kawasan lapang, tengok belakang. Penuh dengan bangunan Kuala Lumpur. Dekat Kuala Lumpur ni. Jadi ya, aku rasa kat mana tempat susah ambil gambar, aku pun tak pasti sebenarnya. Ini betul-betul kali pertama aku duduk dekat sini, dekat tengah ni. Memang
memang lapang, kosong, tak ada apa. Aku tak sure. Aku nak kata tempat parking tak kot. Tapi tempat ni memang cantik lah. Tapi kita kena jalan depan lagi sikit untuk sampai. Secara jujurnya, ini kali pertama aku berada dekat taman ni. Biasa kalau pergi KLCC terus masuk mall. Tapi ni, wow. Aku rasa ni boleh ambil gambar, jadikan view kot. Jadikan thumbnail. Aku tengah cari tempat yang cantik untuk aku ambil gambar. Ramai orang tengah berjoging walaupun dalam keadaan puasa. Sebab apa? Sebab aku pun boleh jogging. Nanti terus buka. Macam tu. Aku gunakan monopod biasa je. Sebenarnya aku ada gimbal ataupun gimbal. Tapi aku tak gunakan sebab aku nak gunakan untuk short film nanti, insya-Allah. Bro, dekat depan tu boleh nampak decoration untuk hari raya ataupun bulan puasa. Dia kena jalan jauh sikit. Memang jalan yang bukan jauh sikit sebenarnya, dia jauh jugalah sebenarnya. Penat agak. Okey, sekarang aku masih lagi mencari di manakah tempat yang sesuai untuk aku ambil gambar. Sebab kalau dekat bahagian sini dia macam terhalang. Mungkin belah sana okey kot, belah sana. Sini dia macam tak strategik sangat. Kali terakhir aku datang dekat KLCC, aku rasa lebih kurang tahun 2024. Dan tahun ni 2025 boleh dikatakan pertama kali aku pergi. Sebab apa? Sebab dah selalu pergi tahun 2023 macam tu. Tak ada selalu sangat, 2-3 kali je sebenarnya. Tapi kalau nak ambil gambar dekat sini, aku kena ambil gambar cepat sebelum waktu jadi lebih gelap. Dari sini kita boleh nampak, terus dari sini kita boleh nampak Masjid Asyakirin KLCC dan podium. Katanya itu adalah podium Power M yang bakal dibina, bangunan yang tinggi. Mungkin aku pun tak pasti. Maaf kalau rambut aku bela sikit. Aku tak dapat tengok macam mana rupa rambut aku. Aku perlukan cermin. Ya. Lupa bawa sikit. Jadi aku nampak rambut aku bela sikit tu. Biasa tu, santai lah. Aku tengok decoration KLCC tu. Kalau kau tengok kat dalam kan, memang lawa. Hari ni hari Khamis. Sepatutnya hari ni ramai orang bekerja. Hari ni bukan hari Minggu. Kecuali aku. Aku seorang yang tak kerja. Ni kerja ni, tengok konten kan. Kerja kan. Aku nak masuk tapi lebih kurang pukul 6.30 nanti aku risau. Tak dapat ambil makanan ni sebab dah penuh kan. Nampak view dia lain tu. Gila. Stresnya kat situ tak ada orang ambil gambar. Aku nak suruh orang ambil gambar tapi siapa nak ambil gambar aku. Decoration. Wow, cantiknya. Boleh masuk ke? Tak ada orang masuk pun. Dia kata please mind your step. Boleh masuk ke? Tengok. Macam ni ada rupa dia. Nampak cantik kan? Aku malu lah sebab first time kan buat video kat sini. Kalau TRX tu aku dah selalu buat video, dah jadi macam tempat aku lah, aku rasa. Kena buka sendiri. Manual. Sekarang kita berada di dalam KLCC. Sepatutnya aku masuk nanti, tapi sekarang aku dah agak panas. Jadi aku masuk je terus. Satu bangunan yang dah berusia lebih dari 10 tahun. KLCC. Weh, sepatutnya aku tengok. Nak kena turun bawah kan? Turun bawah. Ada view yang cukup cantik. Tapi kita akan ambil dulu dekat atas. 3, 2, 1. Ada adik comel. Baju hari raya kat bawah tu semua. Ya. Metro Signs kat atas tu. Dan ya itu je. 1, 2, 3, 4, 5. Ada lebih kurang 5 tingkat. Aku tak pasti betul ke tak. Aku main cakap je.
Ya, bila kau dah selalu pergi sini, kau akan rasa benda ni biasa. Sekarang lebih kurang pukul 6.40 something. Aku kena gerak sekarang. Sekarang aku bergerak menuju ke Masjid Syakirin semula sebab aku rasa dia dah mula edahkan makanan. Tak pasti. Dan kenapa aku rakam ke bawah? Sebab aku tak nak nampak muka orang, biar nampak muka aku je macam ni. Tapi boleh je aku blur background, tapi kalau boleh tak payah kot, sebab aku risau ada orang yang tak selesa muka dia masuk dalam YouTube channel aku. Maaf kalau gagal-gagal sikit. Aku pun tak tahu nak rekod apa sangat kat sini. Mungkin malam nanti kita akan explore lebih. Sekarang kita akan bergerak ke Masjid Syakirin semula. Sebelum terlambat, aku harap aku ada rezeki untuk dapat makanan berbuka dekat sana nanti, insyaAllah. Aku tak rasa aku seorang je yang akan berbuka dekat sini. Sebab tadi ada akak seorang tu, dia tegur aku dekat MRT cara nak bergerak ke KLCC. Sebenarnya dia tanya dekat aku, sedangkan aku pun tak berapa nak tahu. Dan sama-sama jalan, akhirnya sampai. Ya, Alhamdulillah. Lepas tu dia cakap dekat aku terima kasih. Sedangkan aku tak adalah membantu sangat pun. Tak apalah. Orang cakap terima kasih sebab tu kita cakap sama-sama. Sama-sama lah kan. Kita tolong satu sama lain. Sekarang lebih kurang 6.30 atau 6.20. Dan kita akan... Okey, aku tak pasti makanan berbuka puasa dah diedarkan belum. Dan aku tak tahu dekat mana. Sebab ini kali pertama aku datang dekat sini. Sekarang aku betul-betul berada dekat masjid. Dan dekat sana ada KL Tower. Dekat sana pula ada PNB 118 ataupun Merdeka 118. Dan kat kawasan ni memang tenang. Okey, sekarang aku berada dekat tempat ambil uduk. Bangunan dekat belakang, oh memang cantik lah, memang baik lah. Sekarang ni lagi berapa minit? Boleh je terus beratur, tapi aku malas. Kalau malas, makin jauh lah jawab dia kan. Cuci tangan sikit. Okey, mantap. Bukan kat sini je tempat ambil uduk. Baru aku perasan dekat belakang ni pun ada. Weh, baiklah. Tingkat kedua Masjid Syakirin, betul-betul menghadap podium. Tadi aku cakap dekat belakang tu mall. Bila aku baca balik, katanya podium. Podium ni apa aku pun tak pasti. Sekarang aku tengah menuju naik ke tingkat 2 Masjid Syakirin KLCC. Betul-betul dekat dengan KLCC. View dia cantik dan jarang-jarang dapat tengok view macam ni. Wow, subhanallah, Allahu Akbar. Setiap tempat ada pemandangan yang berbeza. Ada yang macam tu, ada yang macam ni, macam tu. Maaf kalau aku nampak macam kekok sikit buat konten, sebab kat sini lah aku rasa ramai orang. Dan dengan aku punya monopod warna biru macam monopod budak kecil, tapi tak apalah. Weh, kalau aku pakai gimbal kan, bangga kalau pakai gimbal. Tapi gimbal mahal, so aku pun tak buka lagi gimbal tu. Memang aku gunakan gimbal tu untuk short film je. Dan ya, tak ada beza pun. Cuma dia lebih stabil kalau aku guna gimbal tu. Hari ni hari Khamis, bukan hari cuti, tapi masih lagi ada orang. Aku pun tak pasti. Mungkin ada yang cuti hari Khamis, kita tak tahu kan. Benda. Dekat tingkat 2 ni boleh nampak pemandangan yang cantik dekat atas ni. Dan ini kali pertama aku tengok view ataupun pemandangan macam ni.
Tapi kalau lagi best kan, kita tengok dekat atas tu lah. Dekat situ. Lagi best kan kalau tengok kat situ. Jambatan KLCC. Podium dah siap, tapi aku tahu tapak pun aku tak nampak. So yeah. Sekarang lebih kurang 6.28, 6.30 macam tu. Masih lagi belum masuk waktu berbuka. Dan ada lebih kurang sejam. Wow, lama lagi. Kalau macam dekat Merdeka 118 tu, dia dah siap bagi makanan. Kat sini aku rasa lambat sikit. Aku tak pasti. Setiap tempat lain-lain. Ya. View kat belakang memang sangat cantik. Aku tak naklah senyum sangat sebab gigi aku kurang cantik. Jadi aku senyum macam ni je. Kalau senyum nampak gigi, InsyaAllah nanti aku buat braces. Wow, view yang sangat cantik ya. Jadi sekarang kita tengah beratur mengambil makanan berbuka puasa. Dan yang ni lagi jauh daripada dekat Merdeka 118. Tapi kita tak tahu apa yang kita akan dapat. InsyaAllah ada rezeki. Ada ya. Yang kita dapat tadi adalah untuk barang yang kita dapat. Apa yang kita dapat tadi, air Jensen ni, air mineral, of course. Tak ada air manis. Dan ini nasi yang dekat dalam dia dah ada air manis. Ingat kan tak ada air manis? Ada juga air manis, air kotak. Air kotak yang kurang manis lah air. Nanti kalau kau buka, kau tunjuk lah. Yang ni aku rasa macam lagi sedap ke. Macam lah, aku tak pasti betul. Aku tak pasti sedap atau tak try lagi, tak cuba lagi. Tapi aku dapat bahagian apa? Aku dapat bahagian peha. Tak boleh pilih. Tapi aku rasa macam ada roti. Dalam ni aku nampak ada macam roti. Bukan roti, dia kek pisang, kurma. Lepas tu ada, aku dapat bahagian peha. Tak boleh pilih lah. Dia bagi peha. Bagi peha je lah. Bagi betis nak peha. Tapi aku dapat peha. Bersyukur itu indah. Bila kita bersyukur, Allah akan tambahkan lagi rezeki untuk kita, insya-Allah. Alhamdulillah, walaupun peha, insya-Allah kenyang. Kalau dia bagi besar punya bahagian pula nanti, tak habis pula kan. Okey ni. Sekarang jam menunjukkan 7.26, buka puasa lebih kurang 7.25. Masa untuk berbuka puasa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika. Macam mana aku nak settle benda ni? Minyak oi. Okey, atas dia tak minyak, so kita akan letak macam ni. Atas dia tak minyak Okey, ni nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada buah. Makan buah dulu. Makan buah dulu. Kita bubuh kuah dulu. Okay. Ini kuah dia. Agak susah untuk buka satu tangan, tapi kita cuba. Bismillah. Okey. Kita settle kuah dia dulu. Bismillah. Alhamdulillah, kuah letak sini. Sambal belacan. Wow. Buah apple. Buah apple cicah sambal. Bismillah. Dah macam ASMR. Aku kena fokus makan buah dulu sebab buah ni dia berat sikit. Jadi sebelum makan nasi ni kena makan buah dulu. Aku buka puasa kat tingkat 2. Kat tingkat 2 masjid ni tak ramai sangat orang jika tak dibandingkan dekat tingkat 1. Alhamdulillah. Pengalaman yang indah. Lagi indah kalau berbuka dengan partner. Tapi aku seorang je. Tak kisah pun. Sebenarnya aku tak rasa bahawa aku buka seorang. Kalau nak tengok video ni 200 orang,
Aku butuh pesanan 200 orang. Kek pisang. Ni bentuk ayam dia. Dan sekarang aku nak cuba rasa dulu. Bismillah. Ada rempah. Maaf kalau lighting tak berapa nak ada. Dekat atas ni aku tak pasti macam nak buka lampu. Bismillah. Kurma. Sayur. Pedas lah pula aku letak chili. Aku letak semua pula. Tak ada semua. 80%. Okey. Kalau nak dibandingkan, yang mana lagi sedap? Makanan kat sini atau makanan dekat Merdeka 118? Pada pendapat aku, jujur, Merdeka 118. Masjid Merdeka 118 lebih seronok, lebih best. Makanan dia pun lagi sedap. Ikan dori. Weh, ikan dori weh. Ni ayam dah biasa makan. Tapi kita tetap kena bersyukur. Alhamdulillah. Setiap tempat akan ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi bagi aku kalau percuma, tak ada apa yang kurang. Aku baru nak habis makan. Lepas ni kita akan gerak solat fardu maghrib. Lepas tu kita akan terus solat isyak. Dan lepas tu kita akan solat tarawih. Dan insyaAllah kalau sempat aku akan singgah pergi sekejap dekat KLCC. Walaupun aku tak tahu aku nak beli apa. Buah dia aku tak habis-habis kan. Cuba beli sayur. Air kotak berminyak. Air kotak ni aku terpaksa habiskan. Kalau simpan memang tak boleh sebab dia berminyak. Dan kalau aku simpan dalam beg aku, memang habis lah jawab dia beg aku. Berlaut lah nanti beg aku. Tadi aku cakap tak ada manis kan, sebenarnya ada ni. Tapi tak manis sangat pun. Kek pisang. Weh, buka kek pisang pun jual unboxing kan, unboxing. Bismillah. Okey, kek pisang sedap. Jadi dah habis, alhamdulillah. Selesai berbuka puasa di KLCC. Weh, baiklah. Tak tahu ada lighting ke tak. Kita cuci tangan dan jom solat maghrib.
Baru aku perasan dekat tingkat 2 pun ada tempat ambil wuduk. Allah Akbar. Kena hati-hati sikit dekat sini licin. Dari sini boleh nampak podium ataupun aku pun tak pasti tu apa sebenarnya. Dan dekat tingkat 2 ni dia agak gelap sedikit. Aku tak pasti sama ada memang tak ada lampu ataupun apa, aku pun kurang pasti. Yang ada cuma lampu kecil-kecil dekat sini je. Macam ni, ya. Aku ada sedikit berita sedih sebenarnya. Tadi aku ada mic. Lepas dia solat baru aku perasan. Sebelum aku solat tadi aku pergi buang sampah yang ada dalam poket aku. Dan aku terbuang sekali dengan mikrofon. Mikrofon tu dah lah mahal. RM150 lebih kurang harga dia. Oi, aku terbuang weh. Aku ada 2, satu lagi kat rumah. Satu tu dah lah lebih kurang RM150 aku pergi buang Sedihnya. Jadi macam mana pun aku tak tahu macam sekarang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini adalah makanan selepas solat tarawih dan mi goreng. Secara jujurnya aku macam tak ada mood sebab aku sebenarnya tak nak makan sangat pun. Aku punya mic yang ada RM150 lebih tu hilang. Tapi nak buat macam mana? Bukan salah orang lain, salah aku. Dan sebelum ni memang aku susah sikit nak bawa mic tu. Tapi kalau aku tak bawa mic, suara aku nanti kurang jelas. Bila aku bawa mic, sebenarnya bawa mic tu tak salah. Aku yang salah. Aku leka dengan apa yang aku buat. Jom kita rasa dulu. Bismillah. Sedap. Alhamdulillah. Tapi aku memang tak boleh lupakan tentang mic tu lah. Memang lagi sedih daripada kena tinggal dengan awet. Bagi pendapat aku lah. Tapi aku tak ada awet dan tak pernah ada awet. Tiba weh, RM150 weh. Mic tu kalau dapat STR aku tak boleh belilah mic tu. Dapat STR nanti aku nak guna untuk YouTube, buat konten YouTube kan. InsyaAllah. Mic tu ada satu je kalau aku buat short film nanti. Kena kongsi lah mic tu. Aduh, macam mana nak makan pun tak ada selera tu. Kalau nak cari pun, kalau andai kata aku nak cari mic tu kan, susah. Ada banyak sangat plastik hitam. Kalau cari tu memakan masa yang agak lama. Dan kalau jumpa pun mungkin mic tu dah bercampur-campur. Sebab aku dah habis solat tarawih, baru aku perasan. Aku dah habis solat tarawih 8 rakaat, Alhamdulillah, baru aku perasan. Sebab aku dah nak balik dah. Lain kali kalau aku tak guna mic tu, aku kena simpan dalam beg ataupun sangkut je kat sini. Dia punya receiver ada, tapi dia punya mic tak ada. Mic dia tu lagi mahal. Dah lah satu tu mahal. Nasib baik yang aku punya ni yang boleh kata biasa punya. Ada lagi Saramonic yang antara ada yang lagi mic yang lagi mahal, macam mic Saramonic Blink 500 aku rasa, dengan mic DJI. Itu lagi lah. Kalau dibandingkan dengan aku punya mic ni, mic DJI dengan mic Saramonic Blink 500 lagi mahal. Ini pun aku dah rasa sedih ni. Aduh, hilang terus. Sedih weh. Sekarang waktu menunjukkan lebih kurang 10.30 dan Suria KLCC dah tutup. Dan sekarang kebanyakan orang masih lagi sedang keluar daripada mall ni dan diminta untuk kosongkan sebelum ditutup.
sepenuhnya. Ambil masa lebih kurang setengah jam hingga ke 40 minit jugalah nak kosongkan kan. Lebih kurang macam tu. Dan ya, memang mall kat dalam ni pun dah tutup. Kalau masuk pun tak ada apa. Itulah je. Staff-staff yang kerja dekat dalam mall ni semua dah bergerak keluar. Dan itu je. Aku bergerak ke depan KLCC sebab nak ikut dalam memang tak boleh sebab KLCC dah tutup. Jadi kita ikut jalan luar. Lebih kurang je. Dan taman KLCC pun dah tutup. Kalau nak pergi MRT, kena jalan kaki ikut jalan luar. Dan aku okey je. Sebab biasanya lepas tarawih memang aku akan jogging. Tapi ni lain macam sikit. Kita jogging dekat KL. Alhamdulillah. Jom. Mungkin suara aku takkan jelas sebab bukan takkan jelas, kurang jelas sebab mikrofon aku dah hilang. Sedih. Kat depan ni pun cantik ambil gambar. Jom. Sekarang aku tengah cari tempat yang sesuai untuk aku ambil gambar untuk aku buat thumbnail. Yep. Buat masa ni aku nampak satu je baru. Dan sekarang aku rasa aku akan jogging ataupun berlari sampai ke MRT station. Kalau ikut sini aku rasa lagi dekat, tapi aku nak mengelakkan aku daripada sesat. Aku cuba lah. Oh ya, staple shoot. Okay. Jogging di malam hari di depan KLCC sebelah kanan ke depan. Lari lagi. Yalah, aku takut MRT tutup. Aku tak tahu dia tutup pukul apa. Penat. Bruh, takkan sampai tu je aku boleh lari. Lemah. Lighting kat sini aku tak tahu lah nampak ke tak muka aku. Ini adalah pemandangan malam di Kuala Lumpur. Masjid boleh nampak dari sini. Lagi stable kalau aku bawa stabilizer. Katanya belah ni akan ada mall. Nonnya ada mall. Bukan mall, bangunan. Aku dah penat. Okay. Wow, bangunan baru. Tengok tu. Tak siap lagi. Aku dah penat. Aku tak tahu bila video ni akan habis. Secara jujurnya, aku sekarang bergerak ke MRT station. Padahal aku boleh je ikut sini. Mantap. Ke aku salah tempat? Macam salah tempat tu. Alhamdulillah. Sekarang aku bergerak untuk balik ke rumah. Tengok. Pintu C. Aku masih tak boleh move on. Mikrofon aku hilang. Sedihnya. Tapi nak buat macam mana? Dah takdir, kita kena redha, insyaAllah. Ini bangunan yang kita nampak tadi, yang katanya ini adalah podium. Tak pasti apakah ia. Tunggu nanti. Buat masa ni aku seorang jadi kat sini. Alhamdulillah. Aku dah mula rasa penat. Biasalah kan. Betul lah aku seorang. Aku masih lagi tak boleh lupakan pasal ataupun tentang mic aku tadi. Mic aku hilang. Nak ikut tangga ke nak ikut lift? Duduk boleh. Tapi aku cuma takut salah jalan je. Mungkin nanti kalau ada rezeki aku akan beli mic yang baru. Yep. Tapi mic tu rasanya dia tak jual mic saja, dia jual satu set. Contohnya 2 mic, 1 receiver ataupun 1 mic, 1 receiver. 1 mic, 1 receiver harga dia lebih kurang RM290. Aku beli hari tu lebih kurang 400 ke atas, dapat 2 mic dan 1 receiver. Macam mana aku nak buat content short film nanti kalau mic hanya ada 1? Itu aku kurang pastilah. Aku pun tak pasti. Buat masa ni memang aku seorang dekat sini. Tenang. Tak ada orang. Yelah, semua orang ada kereta, ada motor kan. Seorang je hanya mampu naik MRT. Tak ada lah, sebenarnya ada orang je lain. Okey je kan, naik MRT pun lagi bersantai, senang, mudah, tak ada jam. Touch-touch, jalan. InsyaAllah. Itu saja untuk video kali ni.
Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum.